أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم رب زدني علما وارزقنا فهما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وبمنهجنا وبدراستنا وبمجلسنا هذا بخير فوفقه لكل خير ومن أراد بنا وأراد بمشايخنا وبمجلسنا وبدراستنا وبمنهجنا بسوء أو حقد أو سحر أو فتنة أو افتراء فاجعل على نحورهم يا رب العالمين. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada ahli majlis ilmi yang saya kasih sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala dapat jagakan kita, dapat menyelamatkan kita daripada segala ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala ujikan segala orang mukmin, dan mudah-mudahan kita dapat boleh syukur semua kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kesyukuran kita saat ini tu dapat kita dapat boleh habuai tambahan nikmat lagi insya-Allah Subhanahu wa taala daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada mata pelajaran kita malam ni iaitu sakut paut dengan madah fiqh dakwah kita ni, iaitu kita masih lagi duduk dalam al-mabhasu as-sadisa asyara, iaitu bodrian, bab yang ke mabhas ataupun bab yang ke-16 sakut paut dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, cara dia, uslub dia nak dakwah taklim tu. Kita royak dah dulu beberapa cara, dan kita royak dah dulu seolah kata Nabi saat itu pilih tu, apa boleh dia pilih tu, dia pilih bagi dia dan dia buat contoh bagi umat dia tu hak molek sekali. Maka mabhas yang ke-16 ni dia kata ta'limuhu sallallahu alaihi wasallam bil khatti 'alal ard, iaitu Nabi SAW dia nak mengajar saat ni tu, yang mengajar umat dia, iaitu yang mengajar para sahabat dia, iaitu dia ambilkan perkara hak duk dalam zihin dia, hak dia nak royak tu, dia garis di atas bumi. Ataupun kita kata kalau bahasa kita zaman sekarang ni, cara nak mengajar, nak usapa cepat saat ni tu, kita orang panggil buat kesimpulan hak duk dalam zihin kita. Iaitu kita mari gariskan di atas papan hitam. Mari gariskan di atas saburah, tempat papan saat ni tu supaya apa? Bahasa kita ni panggil di atas whiteboard. Di atas tempat tulis kita nak tulis tu lah. Kita buat garis sebagai tanda Sebab apa? Buat gitu. Apabila kita buat lagu tu, kadang-kadang orang kita saat ni tu dengan perkataan yang kita syarah, dia dapat boleh faham dah. Ada banyak lagi manusia apabila syarah tu tak pandai, royak menyata dengan mulut dengan perkataan tak pandai, kena tulis pula. Tu. Maka Nabi lagu tu, dia royak kepada sahabat dia, tepat tikah laku yang lain, dia royak dah dengan perkataan, dengan gapo ni. Tetapi di dalam mana-mana banyak keadaan, dalam satu keadaan ia ajarkan umat dia, ia ajarkan sahabat yang masa dia tu, ia gariskan satu garis tu untuk nak sampaikan, untuk nak sampaikan maklumat tu dengan cara cepat. Memanglah dah kita tahu orang kita ni apabila ada tulis di atas papan hitam ni, buat kesimpulan. Kadang-kadang kita buat garis gitu, garis gini, hak kita nak royak tu.
Masalah kita tu. Apabila kita belajar sakut paut dengan ilmu nahwu masalah. Kita goyak-goyak kata kalimah ni terbagi pada 3. Yang pertama kalimah isim, yang kedua kalimah fi'il, yang ketiga kalimah harah. Maka kalimah isim saat ni tu menunjuk di atas nama dan menunjuk di atas di atas apa dah? Menunjuk di atas nama, menunjuk di atas kata-kata sifat, menunjuk tu. Tu. Maka apabila kita tahu isim tu lagu tu, cara nak mengenal pula alamat-alamat dia masuk alif lam. Alamat-alamat dia menunjuk atas nama. Alamat-alamat dia menunjuk di atas apa dah? Dia panggil falismu yu'rafu bil alif wal lam. Yu'rafu dikenalkan isim tu dengan masuk alif wal lam. Dan dikenalkan dia tu dia menunjuk di atas al-a'lam. Nama al-madrasatu, al-baitu, as-sayyaratu, at-tariqu, iaitu masuk alif lam. Dan kadang-kadang menunjuk di atas nama. Bagi kita al-is, nama, kata-kata nama. Begitu juga kita kata fi'il saat itu, iaitu satu kalimah yang menunjuk di atas perbuatan. Menunjuk kata-kata yang menunjuk di atas perbuatan saat itu, perbuatan kadang-kadang yang ada masa. Fi'il tu ada 3 masa. Masa yang telah lepas, masa sekarang, masa lagi akan datang. Baik itu juga haraf. Haraf saat itu tu iaitu satu kalimah yang nak jadi rabit. Yang nak jadi perhubungnya di antara isim dan fi'il supaya nak sempurnakan makna. Maka kita royak lagu tu orang biasa belajar dah tu, dia faham dah. Tiba-tiba kadang-kadang orang tak biasa belajar, kita kena buat lah garis. Kalimah. Kalimah tu pecah pula tu bait 3. 1, 2, 3. Dalam kalimah, dalam isim tu gapo tik? Tubik. Dia panggil surah zihniyah. Maka Nabi lagu tu, dia hajar upama tu lah kita tahu. Dia mari hajar para sahabat dia, buat lagu ning. Dia garis. Satu hari saat ni tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia buat hajar cara tu bil khatti alal ard. Dia pegang sepotong kayu, dia garis. Lepas tu dia garis kiri, dia garis kanan. Lepas tu dia syarah. Nampak tak? Itu adalah sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam masalah nak tarbiyah. Dalam masalah nak mendidikkan para sahabat dia. Maka di situlah sebagai muallim, guru yang pertama hajar manusia, maka orang yang datang ke belakang ni iktibas ambil daripada situ dah. Maka pada masa kita ni ada teknologi, ada kemajuan gapo ni jadi gapo tatawur. Jadi maju demi sejakah ke sejakah jadi maju. Sekarang ni tak kena tulis dah. Tak buka projektor tu. Lepas tu kita letak dalam komputer kita buka 1 2 1 2 1 2. Pakai hurai. Tabak tu guru learning hak jadi hak moden sikit. Yagi tu seolah tak ada kena work kitab, tak ada kena work gapo dah, work handy drive so, work komputer state. Di sebuah di mahkamah tu ada dah projektor. Contoh apa tu ambil handy drive tu masuk lagi tu, buka gitu sudah tu pakai hurai. Tunjuk kepada anak murid di paper tu, di naco ataupun di projektor dapur tu, maka ia dah leh so. Cuma ia kena buat lah. Nampak tak? Waktu bet so. Jadi orang mudah nampak. Orang mudah nampak lagi. Tu dia. Itu adalah wasail. Adalah orang panggil cara hak zaman moden, zaman baru, zaman sekarang saat ni tu untuk nak takrib, untuk nak mendekatkan maklumat demi untuk hasilkan, demi untuk faham, demi untuk kita ngaji boleh pakai selalu. Nampak tu dah. Itu cara Nabi kita mengajar para sahabat dia dan diikut ambilkan oleh ulama-ulama, oleh talabatul ilmi hingga ke sekarang. Abang sini musannaf kita, muallif kita yang sebut di sini, kita nak baca sedikit dan kita mari tengok cara kita nak hurai lagu mana di sini. Dia kata lam yada' an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sabilan min subulil balaghi illa salakahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah Nabi tinggal mana-mana jalan daripada jalan untuk nak sapa.
Sebab Nabi tu Tuhan perintah kepada dia. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya ayyuhan nabi qum fa anzir. Tuhan suruh dia. Abang tu sunnah kita tak pernah tinggal oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mana-mana jalan daripada jalan nak sapakan benda baik, daripada jalan nak sapakan urusan agama illa salakahu. Mereka Nabi jalan di atas itu jalan. Mereka Nabi jalan di atas itu jalan maknanya Nabi usaha untuk menyampaikan itu cara. Usaha untuk menyampaikan mana-mana cara yang sengka daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, cara tu untuk cepat manusia dapat boleh faham. Nampak tak? Ikut mana-mana cara. Sebab tu kita tengok al-wasail saat ni tu. Tepat wasail, tepat tangga tu dia bukan taufiqiyah, bukan tauqifiyah. Sebab manusia boleh ibadah, boleh rekah kata tangga ni mudah sapa. Cara ni mudah faham. Abang tu duduk di bijak adalah bijak kepada orang murabbi, orang pendidik saat ni tu nak ambil cara supaya nak takribul maklumat. Nampak tu dah. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak pernah tinggal mana-mana cara malaikat dia ambil mana-mana hak dia kira kata hak dia fikir kata jalan tu derah sapat je jalan di atas. Salakahu jalanlah ia akan itu uslub, akan itu jalan, akan itu sabil. Nampak tu dah? Tu dia. Wa min araqqi hadhil asalib khattuhu 'alal ar liyarsima suratan zihniyah tutba'u fil qulub libayanil haqqi wad da'wah ila siratil mustaqim. Dan di antara sehalu-halu cara yang Nabi kita guna. Mana kata di antara seelok-elok cara yang Nabi guna untuk nak sapa maklumat, untuk nak sapa cara baik supaya orang dapat dia, para sahabat dia tu mudah faham. Dia buat cara lagu mana? Khattuhu 'alal ard. Khattuhu 'alal ardi, iaitu Nabi kita menggariskan sallallahu alaihi wasallam, menggariskan di atas bumi saat itu tu, menggaris apa? Menggariskan garis. Nabi pegang kayu, Nabi pegang potong kayu ya garis. Lukislah kita atas garis ni. Itu melukiskan di atas bumi saat itu tu supaya apa? Dan supaya nak liyarusima suratan zihniyah. Supaya nak melukis, nak menulis, nak tunjuk, nak hajar apa? Nak hajar maklumat melalui lukisan-lukisan yang ada maklumat ada dalam zihn dia. Nampak tak? Kita ni lagu tu juga. Kita sekarang ni orang panggil kata kadang-kala kita dok baca jangan panggil asalib, uslub cara ngaji ni, uslub turas masalah. Uslub orang ngaji kitab-kitab lama ni, dia baca stay, dia baca sekalimah, sebaris. Mula daripada awal hingga ke akhir. Dia baca lagu tu. Kadang-kala uslub tu lah orang panggil, cara tu lah cara hak asal. Cara supaya kita nak hasilkan maklumat, nak mentemparkan orang yang direti sungguh. Nak mentemparkan orang yang dipandang sungguh. Itu cara. Iaitu kita belajar sekalimah sehingga awal kitab sehingga akhir kitab. Di kalimah tu tok guru ayat pula. Di sini i'rab lagu ni. Di sini terjemuh lagu ni. Di sini alif lam ni makna ni. Di sini ni idhafah makna min ataupun idhafah makna ila. Juga ayat belaka. Orang panggil uslub, cara tu cara hak orang ngaji lama. Maka cara tu kadang-kadang dengan orang ngaji jamiah, orang ngaji muskalah, dia tak say tu. Tak say, dia tak mau. Sebab apa dia tak mau? Dia tak nak belajar cara tu. Sebab apa? Dia dok tilik kata cara tu orang panggil tak menghasilkan. Cara tu payah.
Ataupun setengah so lagi atas cara tu lama. Maka banyak mana ilmu tu jadi luput. Banyak mana ilmu tu semakin semasa jadi luput. Sebab apa? Sebab anak-anak orang generasi kepada generasi tu tak mau dah. Tak nak belajar cara tu. Kita kata hari ni, budak-budak dalam mau sekolah menengah, mau sekolah sanawi, mutawasit sanawi, ataupun mau sekolah bentuk perumah, orang ngaji jamiah, orang ngaji gapo ni, kadang-kadang tak kenal dah cara ni. Kadang-kadang main ngajar dengan uslub, dengan cara huraya lagu tu ditilikkan oleh orang kata cara yang tak menghasilkan. Cara yang tak boleh mengeluarkan samarah, tak boleh mengeluarkan isi ataupun buah. Bagi saya, kita tak perkataan tu perkataan yang orang panggil tak betul lah. Kecek mudah-mudah. Perkataan yang seorang tu tak tahu qadar, tak tahu qimah, tak tahu harganya ilmu saat ni tu dengan menghasilkan dengan cara tu. Tapi banyak manusia tak nampak dengan cara ni. Cara apa? Cara nak menghasilkan belajar satu persatu. Tapi cuma kena pakai masa lama lah. Cuma kena sabar di atas perjalanan ni. Kena sabar tu jadi banyak sabar. Nampak tak? Maka cara ni saya mula-mula kita belajar cara lagu ni. Kita tulis satu persatu. Kita perhati satu persatu, kita dobit satu persatu. Ambil daripada guru kepada guru, ambil pada mulut kepada mulut. Sebab cara ni lah cara yang nak tepa, yang nak entage, nak buat orang tu jadi orang pandai sungguh. Tu cara ni. Maka kita tengok tu adik-adik pelajar hak ngaji sekolah, kalau ibtidai, mutawasit, sanawi, tinggal dah cara ni. Bahkan guru-guru goyak cara ni lama. Cara ni bukan cara semasa. Cara ni beberapa lontaran untuk kadang-kadang bigari qasdin, kadang-kadang dengan kosak. Kadang-kadang kosak nak cuca, nak menghina. Kadang-kadang dengan jahil daripada dia tak ada kosak apa, tapi dia goyak kata kita nak jalan lain sebab jalan lain lebih cepat. Hak tu boleh duk tapi hak menghinakan tu. Hak tu jadi ilmu tu setiap zaman, setiap masa, setiap generasi dia hilang. Dia hilang. Kita tengok kata sekarang ni orang belajar sama ada luar negara, sama ada dalam negara. Orang hak belajar satu persatu, sejakah jenis jakah, dakah jenis jakah, kalimah jenis kalimah, baris ke jenis baris ni. Kalaulah 100 orang tu nak sehari sore pun. Orang ngaji lah jamiah, payah. 1000 orang nak sehari 10 orang. Payah. Sebab cara ni cara orang panggil cara turasi. Cara hak uslub lama. Nampak tak? Tu dia. Tapi bagi saya, kita tengok atau cara tu, kita tak ada menetel di cara, tapi kita menetel orang nak menghampakan satu setengah di atas setengah. Bagi saya, kita kata hak eloknya, hak comelnya, hak moleknya, iaitu kita ambil belakang dua cara. Saya panggil kata ta'khuzu at-turasul madi, lepas tu wala tansa bil hadir bi uslubul hadirah. Kita tak menghampakan cara yang dulu, tetapi kita tak menghampakan cara hak baru. Hak molek sekali kapuh duk dua. Ambil belakang. Nampak tak? Sikit sebanyak. Ambil belakang sikit cara terjemuh. Cara nak buat kesimpulan, cara gapo. Sebab tu orang belajar di majlis ilmi ni, kita nampak kata cara tu kita kena ambil belakang. Tak boleh kita tinggal di antara satu sama lain. Nampak tu dah. Al-umur bi awsatiha. Pekerjaan tu hak comelnya, hak jadi hak sederhana, hak duk tengah-tengah. Maka Nabi kita buat cara saat ni tu liyarusima. Rasama liyarsima. Yarsumu. Yarsimu. Liyarsima suratan zihniyah.
kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak melukiskan, nak menuliskan faedah-faedah saat ni tu hak duk dalam apa? Duk dalam zihin dia tu tutba'u fil qulub. Nak ambilkan benda hak dia nak royak kebaikan hak duk dalam cara mikir dalam zihin dia. Dalam otak dia saat ni tu supaya nak bui maklumat tu giduk mentempa dalam hati-hati manusia. Memanglah maklumat ni payah, ilmu ni liar. Sebab tu ulama kita kata qayyadu al-ilma bil kitabah. Hendaklah kamu sipu, hendaklah kamu tanda, hendaklah kamu ikat ilmu hak mung dapat saat ni tu dengan mu tulis. Hari ni berapa orang kita tahu orang hak belajar. Masyaallah tak banyak orang belajar sekarang mustami' dengar saja. Dia dengar saja. Bukan kata tu mustami' atik, tapi bawa kitab atik, bawa kalam atik. Bukan. Seolah tu sekadar kata jadi pendengar saja. Itu pun molek dah. Hak nak molek lagi, kita ikat. Kita tandakan ilmu kita dengan kitab. Dikenalkan oleh orang ngaji hak uslub lama ni kita dhabit. Ya, kita dhabit guru kita royak atau liyur sima ni makna gano. Liyur sima ni kalimah po. Liyur sima saat ni tu belakang kalimah belakang lepas pada tu nak baca lagu mana? Kenapa ustaz baca suratan zihniyah? Erok yang di lagu mana? Nah, kalau kita nak mai siapa setara tu seolah kata dia panggil kata kena pakai masuk lah. Sebab itulah kita tengok bagi adik-adik pelajar ataupun ayah-ayah yang dikasihi, dan kita tengok kalaulah kita nak anak kita mari duk belajar, mari duk belajar dia panggil ilmu sakut pak dengan agama, bahasa Arab pun baik, bahasa ilmu sakut ilmu alat ni. Bagi orang yang duduk sekitar tempat-tempat saya duduk ni, kita buka. Kita akan terima adik-adik wasa hak suka untuk nak belajar. Hak suka untuk nak belajar sakut pak dengan agama, nak belajar biar we reti sungguh. Nak belajar we boleh kita baca, we boleh kita terjemah, we boleh kita buat kesimpulan. Nampak tak? Hak ayah-ayah atau rasa tak ada anak tu, bolehlah hantar mari. Dan kepada majlis kita sini ni, tempat saya duduk ni, panggil di kawasan wilayah Banastar ni, di kawasan di antara kampung Pisekhlak dah dengan tebing tinggi dah. Kita telefon pun boleh. Wasa tu nak hantar anak mari duk belajar, kita akan buka pada masa-masa yang tertentu, waktu lepas maghrib ke ataupun lepas isyak, insya-Allah dah kita akan buka bagi ayah-ayah yang ada anak-anak, ataupun bagi saudara-saudara hak nak keluar tubik luar negara, apa tu hak saudara-saudara hak sudi untuk nak belajar. Kita nak orang hak nak belajar sungguh. Nak belajar sungguh, tak ada nak upah, tak ada nak gapo, tapi orang nak belajar ahlan wa sahlan. Kita terima dua tangan. Kita ada wak sedia tempat kita ni daripada majlis kita ni, daripada kita kata gabunglah markaz Uthman bin Affan di ta'lim lughatil arabiyyah wal Quranul Karim, dengan majlis hak kita ni jadi salah satu musyrif juga ni, majlis ilmi Dumyat Jadidah ni kita tergabung sekali supaya majlis ini menjadi manfaat bagi saudara-saudara kita hak wasa ada nak hantar mari ngaji sini boleh. Boleh. Kita terima dua belah tangan dengan katanya ahlan wa sahlan. Yindi tonrap kepada orang-orang wasa suka untuk nak belajar. Sebab kita tengok sekarang ni ilmu-ilmu agama ni kadang-kadang kalau dumah sekolah ni belajar tak cukup. Kita kena belajar hak tambah banyak lagi banyak. Saya sendiri dulu kita kata kalaulah kita belajar dalam jamiah saja, dalam bilik dengan doktorah dengan apa saja ni kita rasa tak kena. Tak cukup. Kita kena belajar juga di luar supaya apa? Ilmu tambah. Ilmu tolong pula kita untuk nak tambah lagi. Insya-Allah Subhanahu wa taala dah. Maka di sini dia kata liyarsima suratan zihniyah. Nabi dia nak melukiskan, nak menuliskan gambar-gambar hak duk dalam zihin dia supaya apa? Supaya boleh tabuk, supaya boleh mari menetapkan dalam hati-hati manusia. Demi gapo tu? Libayanil haqqi wa da'wata ila siratil mustaqim.
Demi qasak daripadanya orang pendakwah Nabi sendiri dan orang pendakwah turut jejak langkah Nabi, qasak untuk nak menyatakan benar-benar. Qasak untuk nak menyerukan manusia kembali kepada jalan yang lurus. Kepada jalan yang lurus hak kita dah minta sama-sama. Kita dah minta dalam semaya kita dalam Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah jalan yang betul. Tunjukkanlah jalan yang lurus. Tunjukkanlah terhadap aku jalan yang ada di atasnya segala nikmat. Jalan yang dijalan oleh para-para sahabat, oleh jalan oleh para-para anbiya, oleh jalan oleh para as-siddiqin wal awliya di atasnya. Setiap masa, setiap tempat. Nampak tak? Al-ulama ni setiap masa, setiap tempat tu memanglah ulama ar-rabbaniyin tu yang ada. Bukan semua ulama tu kita boleh cebok ilmu, tapi nak royak atau ulama hak rabbani, hak nak royak benar-benar, hak nak royak duduk di bawah naungan Al-Quran was sunnah tu banyak. Bukan sikit. Nampak tu dah? Tu dia. Abang hari ni orang kita tengok dalam-dalam orang panggil saudara-saudara kita tu hak zalim lah. Zalim diri sendiri, apakah lagi zalim terhadap orang panggil saudara-saudara yang selisih dengan dia. Kadang-kadang hari ni duk mari duk royak. Duk royak kata dulu tu kita dengar kata tauhid 3 ni bid'ah. Tauhid 3 ni tidak dibagikan oleh orang salah. Tauhid 3 tidak dibagikan tak lain tak bukan mari di Ibnu Taimiyah ya. Kita tengok atau cakap apa tu. Kalau cakap belum ada kita baca tu kita kata teruk benar dah. Kalau kita tak tahu tu boleh kira. Tapi kalau kita buat tak tahu tu berat benar. Sebab tu dulu kita bunyi kata bid'ah. Sekarang ni, bagi tu boleh. Tapi huraya demo pula salah. Walih kacing lah tu. Dulu tu bid'ah, tak ada orang salah, tak ada gitu. Ibnu Taimiyah rengkok naik. Turut Hasan Saqaf. Turut orang panggil tu ulama yang ulama usuk. Duduk nari orang panggil nari Jordan sekarang hadahullah. Kita kata seolah kata mari royak atau tauhid 3 serangkai ni mari daripada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah rekod Ibnu Taimiyah ni suyak sungguh kita kata dah. Orang panggil dapat pahala semua dia sebab orang nak tuduh semua dia. Dia ni orang bukan orang rekod mula-mula. Apabila kita tengok tak anak-anak koli mari nak royak kata rekod Ibnu Taimiyah rekod itu tak sabit pada salah hak panggil tu direkodkan naik oleh Ibnu Taimiyah. Apabila hari ni tu mari kata tauhid tu boleh bagi pula. Tu maklumat siapa dah tu. Sebab apa? Sebab dalam kalangan ulama demo sendiri tu ada kecek. Nampak tak? Ada kecek. Tapi tak dia nak baca. Gaduh nak kata kat orang dulu ni. Apabila kita tengok Abdul Fattah Buruddah dalam mazhab Maturidiyah sebut belum daripada Abdul Fattah Buruddah Mulla Al-Qari sebut tauhid rububiyah uluhiyah wal asma was sifat belum daripada Mulla Al-Qari Ibnu Battah Al-Hambali sebut dalam kitab As-Sunnah dia dan terdapat dalam kala-kala Imam Abu Hanifah dalam beberapa buku dia sebut tauhid rububiyah, uluhiyah wal asma' was sifat. Nampak tak? Kalau gitu, maklumat tu barangkali sapar kali. Sapar. Hak tak sapar tu duduk dari bid'ah tu lagi. Tapi hari ni hak kita rasa kecewanya. Kecewanya seolah kata mari duk menyalah kata tauhid uluhiyah tak ning tu sebenar mari untuk nak kufurkan sesama orang Islam. Hak ni seolah kata jahlun murakkabun. Nampak tak? Jahlun dah. Lepas tu murakkab pula. Kita tengok tu orang kecek lagu tu orang tidak ada orang panggil apa? Tidak ada tanggungjawab dalam kecek. Apabila kita tengok situ tu seolah kata lah. Bagi orang yang tak ngaji doi trung dah, tak ngaji dalam kitab ni dalam sakut pak dengan ulama-ulama hak tulis ni. Dia tak kenal sungguh. Sebab tauhid ni tauhid 3 serangkai ni kita dak royak di awal-awal dah. Iaitu ulama kita, ulama-ulama mereka itu gi selidiki
dalam Quran 30 juz, dalam Quran 114 ayat saat ni tu, gi seridik ti tengok, perhati tengok ulama hak alim lah. Kita tengok atau hak muasirin ni, orang muasir ni memadai dengan Tuan Adwaul Bayan tu pada dah Muhammad Amin Al-Syinqiti. Pada dah dia istiqra' kalau dia tak istiqra' tu walaupun tak tahu masalah dia istiqra' tengok dalam Quran saat ni tu boleh buat khulasah waktu baik kata keluar tu baik kenyataan kata tauhid ada 3. Tauhid yang kita boleh sebut kata tauhid rububiyah. Kita kenal Allah SWT kata semua hak benda hak berlaku hak di atas muka bumi ni dia sebagai tuan. Dia sebagai ampunnya. Orang yang mematikan, menghidupkan. Orang yang memberi rezeki, orang yang menjadi, orang yang menciptakan segala nikmat. Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan orang lain. Sebab tu kita tengok atau dalam Quran apa boleh sebut. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Amman yamlikul sam'a wal absar. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Wa yukhrijul mayyi minal hayy. Wa may yudabbirul amr. Maka dalam Quran sebut fasayaqulunallah. Mereka itu jawab, dia kafir musyrikin jawab ana. Fasayaqulun Allah. Siapakah yang menghidupkan langit menghidupkan yang mati, yang mematikan yang hidup, menjadikan merezekikan barang yang ada di antara langit dan bumi. Siapa yang beri rezeki? Siapa dok mengaturkan perkara tu? Wa may yudabbirul amr. Mereka tu jawab fasayaqulun. Maka selagi jawab mereka itu kata Allah. Fakul afala tattaqun. Maka katalah olehmu ya Rasulullah, alangkah kamu tak takut ke? Dogi arti kamu tak takwa kepada dia. Sebab mereka ini ngaku kata hak duk urusan semua tu iaitu Allah. Tapi bukan nak ayat atau yang ngaku hak tu sok. Kadang-kadang yang ngaku hak ni al-ba's, bakit balik, mereka tu engkar. Setengah-setengah al-musyrikun ada gak engkar, tapi hak menyabit pun ada. Kita tengok masalah apabila kita tengok ya talbiyah. Ya talbiyah ni apabila ya talbiyah nak buat haji fok ya tu, labbaik Allah juga. Nah, dia kata labbaik Allah, aku sahut tilah kamu ya Allah. Dia kata labbaik Allahumma labbaik. Dia kata. Maka Nabi kata qad. Ada tagon ni ya. Kata tagon ni saya kata lagi, tapi mereka tambah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak illa syarikan huwalak tamlikuhu wa ma malak. Dia ambil juga patung-patung dia tu duk kosi. Bukan kata ya labbaik Allah saja, ya labbaik juga kepada patung-patung dia. Sampai tu celah-celah tu Nabi kata qad. Ikfi, cukup katanya ni ya. Tapi dak mereka saya juga kepada patung-patung dia. Walah dia tak ada pergi dalam hati dia atau patung dia tu menjadi langit dan bumi, dia berkongsi ya. Dia nak sembah Allah SWT, dia nak uwi kepada hak lain. Tu orang panggil pada makam Rabb tu yang ngaku. Tetapi pada makam uluhiyah, dia tak mengaku. Sebab dia palingkan perbuatan jadi ibadat, ribui juga kepada Allah. Kepada makhluk yang tak boleh memberikan manfaat dan tidak boleh menolakkan mudarat. Nampak tak? Mereka itu, seolah kata, dinamakan mereka itu syirik. Sebab apa? Sebab mereka itu campur. Allahu Akbar. Kita mari nak royak kata, uluhiyah tu nak kufur fak kita dah tu. Dan uluhiyah saat ni tu, tak faham belaka tu. Tak faham. Kalau kita kata tauhid uluhiyah tu diadakan supaya nak kufur orang. Kalau itu khabar lagi kita orang 3 wilayah ni. Kata orang mari duk royak atau hak anak-anak kita duk belajar dalam madrasah mutawasit pun baik, sanawi pun baik, duk kufur orang. Bukan nak ngajar apa ni duk kufur orang. Su'ul fahm. Orang panggil pahal tu salah dah. Dan pergi pahal orang lain pun salah juga. Tu orang panggil tasawur masalah tu silap. Sebab tu kita tengok atau dia waktu baik setengah sore tu daripada orang jalan kita ni juga. Dia waktu baik kata ayat tu kita tak kita tengok lagi, tapi kita pahal, kita tengok tu pahal tu
kul ya ardu bla'i. Tuhan tu, hak orang kata tu suruh kepada tanah tu, royak kepada bombing tu, kita tengok atau dia kata kau hak duduk di atas perahu Nabi Nuh. Sedangkan hak orang hak kata situ, Allah perintah kepada bombing. Bukan orang dalam perahu tu seru kepada bombing. Tapi kita belum tengok tafsir. Tapi kita tengok atau ayat tu dia nak faham kata no. Nak faham kata Tuhan tu perintah kepada bombing so isak ai. Bukan orang hak duduk atas perahu Nabi Nuh tu giroyak atau suruh air tu berhenti. Tu panggil apabila tasawuf masalah silap tu, silap lah masalah hukum. Nampak tak? Tu dia. Jangan mudah kita tengok atau orang kita pun belajar masalah ni tu berkorong-korong juga dalam masalah tauhid uluhiyah. Lalu kita tengok sedara dah. Kita tengok atau Syekh Qadir kita ni, Syekh Qadir Al-Mandili ni, apabila dia bawa data bab ni masya-Allah nyata kita tengok dah. Pada mabhas tauhid uluhiyah. Dalam kitab apa ni? Dalam kitab perisai bagi sekalian mukallaf tu. Nyata dalam ni kata tauhid uluhiyah ni bukan mari untuk nak kufur masyarakat. Bahkan mari untuk nak memperbetulkan masyarakat hak duk puja-puja. Masyarakat hak duk bagi juga perwaktan tu beri kepada lain hak khususiat tak kita kena Tuhan, kita giwi juga kepada lain. Sebab tu kita tengok atau kita tengok nanti kita baca sekali lagi makna tauhid uluhiyah tu. Kita tengok atau kita mari tengok Pak Syekh Qadir kita royak atau ia kata tauhid hakikat tauhid uluhiyah kita mari tengok, kita dengar tengok. Ia kata maka jangan minta ampun ia seorang hamba tu daripada segala dosa. Jangan seorang hamba tu minta ampun. Kita nak minta ampun. Jangan kita minta ampun daripada segala dosa, melainkan minta ampun akan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena minta ampun Tuhan. Hari ni kita kata orang setengah-setengah manusia apabila nak minta suruh sapu, suruh lop lang, suruh tu kadang-kala kalau kita tak kecek bab ni dia pergi minta kepada wali hak duduk dalam kubur. Dengan rupa dengan duduk bawah sitar tawassul dengan istighatsah. Pergi minta, Tok Wali, jadilah aku ni pertengahan, minta ampun aku, minta ampun terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu boleh duduk lagi. Tapi hak jahil benar tu pergi minta kepada wali lah kubur selalu. Tok Wali, ampunlah dosa kita. Tok Wali, jauhlah bala petaka daripada kita. Tok Wali. Apabila kita tengok rupa hak ni, kita nak tengok bercerak, kita tengok dalam madrasah Syiah. Hak ni cerak selalu dah. Nampak kata mereka tu minta kepada si fulan hak duduk kubur tu sungguh. Tinggal Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu rupa kerana jika kita tak boleh minta tu. Jangan minta ampun tu. Kerana apa? Kerana tidak ada yang mengampun dosa melainkan Allah. Ni tauhid uluhiyah. Kerana tidak ada yang mengampun. Orang nak boleh ampunkan dosa mu, hak minta mu dosa saat itu, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu ya kita tahu. Mai kufur orang lagu mana? Takut kita ada buat salah. Sepengah orang curi. Kita tak ada royak kata demo curi, tapi kita apabila kita royak sifat gini demo panah, demo pedah. Demo orang curi dah apa? Demo orang karut dah apa? Kalau demo tak bedah, demo dok berasa apa? Gitu. Kerana tidak ada yang mengampuni dosa melainkan Allah. Yang seperti yang tersebut dalam Sayyidil Istighfar. Tersebut dalam Sayyidil Istighfar. Mana atau dalam doa Sayyidil Istighfar, Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'. Tu. Doa Sayyidul Istighfar tu kita minta ampun terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata di sini, maka tidak harus bagi seseorang minta ampun dan minta maaf akan hatu atau tok keramat atau tok nenek. Hak ni Syekh Qadir kita mari nak royak kepada umat Melayu. Tidak harus.
Makna tidak boleh lah. Makna terharam. Tidak harus ke apa? Bagi seorang minta hendak minta ampun dan hendak minta maaf akan hantu. Dan kita pergi minta maaf dia, hey, kita nak mari duduk sini. Maaf tak weh, kita tabik. Ataupun tok khamat, tok wali. Kita nak pergi minta ampun atau minta maaf, kita pergi minta dia ataupun minta tok nenek. Benar ni kalau syarah ni, tengok dalam masyarakat tu, nampak kalau bahasa petani kita ni mana nampak tunggu-tunggu kata. Nampak dengan cara nyata-nyata kata hak ning ni ada sungguh. Hak ning ni ada sungguh. Sebab itulah mari tauhid ni kita nak perhabis perkara tu je. Tak sewi minta seorang, minta hak khususiat. Hak manusia tak boleh qada hajat dia malaikat Allah. Tu nak minta Tuhan lah tu. Ada pun kita minta tolong hak manusia kuasa. Kalau hati kata, mak, minta kiring tolong beli kasut, beli segu. Mak, minta tolong beretai duit. Tu tak apa. Bukan tersirik tu. Tapi kalau kita pergi minta hak khususiat, kita tak boleh wi pada makhluk nak wi Tuhan hak ni. Kita kena minta Tuhan tak boleh minta perkara lain. Seperti berkata nak uyak rupa. Rupa apa? Rupa tu hak minta. Tak harus kita minta apung tu seperti minta maaf kepada hantu, minta maaf kepada Tok Khamat tu seperti berkata ia. Berkata ia seorang hamba saat ni tu. Berkata apa? Pada ketika lalu pada tempat yang disengkonyo ada hantu padanya. Seorang tu lalu kok satu bukit tu dia sengko tersining ni bahasa kita ni. Beratu sini ni. Minta maaf lu tabik dulu tok tu. Tok Ning, anak nak mari, anak nak lalu ni. Minta maaf sikit weh. Gitu. Seperti Assalamualaikum. Minta tabik Datuk Bomi Patra. Minta tabik Datuk Bomi Patra di sini. Ya, kita minta tabik lah. Datuk-datuk di sini ni. Jangan ambil salah. Jangan ambil salah silih. Janganlah kita make salah terhadap kita, jangan ngaru kita, jangan apa itu. Anak cucu tiada arti balah. Tu gitu. Minta ampun maaf lah. Maka yang dimakian itu perwakte, dimakian itu perwakte tu orang jahiliyah. Perwakte tu orang panggil perwakte orang jahil. Orang jahiliyah. Kerana apa? Kerana firman Allah. Orang dalil. Dia tak royak lagu tu ya tauhid uluhiyah. Tak sewi kita duk gi nazar, tak sewi kita duk semelih kerana tok tu, kerana nak puja ke tu, kerana nak puja ke ni. Nak wi kita takut, nak wi kita harap tu Tuhan. Gitu ya. Patut kita pergi royak kepada orang kampung tu. Ni bukan nak ngajar dengan bak ni nak lalu jalan. Kita pergi royak pada orang kampung kata tauhid ni nak kufur buat kita. Nampak tak berlagu dak lagu tu dah. Dara dah. Tak berlagu. Orang kampung tu apa dia dengar, kita kena dengar fanghu waihu tak dah. Dan kita kena dengar tu, kita kena save juga. Bukan kita dengar lagi dengan lepas itu pelan gitu. Pegang lagu tu. Itu adalah tuduhan. Tuduhan di atas immatud da'wah hak mula-mula sekali. Tuduh di atas ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan kita ulama ahli sunnah kita ya hurai dengan cara molek. Bukan hurai dengan cara gila-gila supaya hurai tu. Ulama kita hurai dengan cara lendek molek. Bukan mari nak mengkufur, nak mentupuhkan darah. Bukan kau sak lagu tu. Kaulah kita ulama kita dirikan untuk nak tupuh darah. Kenapa orang beratus ribu, juta pakat pergi di Makkatul Mukarramah sekarang tak ada tupuh darah? Kadang-kadang orang yang duduk belum daripada kita ni, belum pada ni kata, apa logis sana tu, ulama yang bunuh tu, tak ada atas sejarah menetap. Bahkan, orang panggil itu, udkhulu al-aminin. Masuklah dalam tanah haram tu dengan cara aman damai. Bukan kata kena duk tupuh darah, kena rapah ke harta, tak ada. Situ orang panggil tu sakut paut dengan orang duk usik saja je. Tu dia. Sebab tu Nabi kita buat surah zihniyah.
Suruh zihniyah hak duk letak saat ni tu supaya kosak untuk nak tepakan dalam hati manusia, supaya nak sampai ke benar-benar menuju kepada benar-benar tu, menuju kepada siratil mustaqim, klik kepada jalan yang lurus. Nak manusia tu duduk di atas jalan yang lurus. Wat tahdzir min subudis syayatin, dan nak suruh beringat juga daripada segala jalan hak ada syaitan di atasnya. Hari ni kita tengok atau jalan-jalan hak syaitan di atasnya tu banyak. Kita tahu dari jalan kita ni 2 3 hari ni, orang jalan-jalan orang mari buat konsert, kita kata di tempat kacat ke apa ni. Kadang-kadang orang hak jahil, orang apa, orang tak meru ini tu banyak mana pergi. Orang panggil tu hak nak mengajak seolah atau laku buat benda rekod benda menyurutu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak mana orang turut. Jalan lagu tu hak ulama sunnah kita duk royak atau bahaya. Duk royak atau gapo dah, perkara tu tak leh, perkara tu boleh tu. Bukan nak royak atau gapo, bukan nak pergi lari atau rana dak, hak ni jangoh dengan masalah hak agama kita suruh. Bukan ulama kita lari perkara tersebut. Lari masalah lagi minta lain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak khususiat kita kena minta Tuhan esok, hak khususiat kita kena tawakal atas Tuhan esok. Kita tawakal serah juga, harap kita juga kepada hak lain. Adapun masalah usaha ikhtiar, hak tu hak lain pula lah. Nampak tak tu? Tu dia. Maka Nabi kita juga wal haddi ala qasril amal wasti'dal li bagtatil ajal. Nabi kita juga nak menggalakkan susu kita tu pendek sikit angin-angin. Kalau kita kadang-kadang kita angin panjang doa tu bahasa kita angin panjang doa, angin tinggi doa tu akhir-akhir lekat fangi. Angin tinggi doa akhir-akhir lekat angin saja, tak ada buat gapo. Duduk dalam pelefan ni. Tamannau bima yatawahhamun. Kita duk gapo? Tamannau bima lam yanalu. Kita ada cita-cita benda yang tak akan sampai. Nampak tak? Sepengah orang biasa je. Cita-cita nak diraja. Tengok. Orang tu, orang biasa, sesak ya tu. Cita-cita nak bina tu 10 lapis. At-tamanni salah tak tamanni bima lam yanalu. Benda yang dia tak Nabi mari nak menggalak tinggalkan perkara tersebut. Hak nak wasti'dadi li bagtatil ajal. Hak nak suruh buat siap. Sebab manusia dia ajal kadang-kadang mari dengan kejut. Kadang-kadang mari doi tirau medai tangtu. Mari ajal saat itu kadang-kadang kita tak ada nak buat apa siap. Sebab mati bertah ni sekarang ni banyak. Duk dia baru sudah makan saat ni. Kadang-kadang khabar-khabar tak boleh ingat nyawa. Duk dia mari nak derak, mari nak kela dengan kawan-kawan, tiba-tiba atas batas tubik daripada kita ni accident di atas jalan raya. Kadang-kadang orang tidur, tak nak pergi tidur, maksud tidur setelah bilik. Khabar-khabar tidur tu tidur kali terakhir. Nasallahu salamah wal afiyah. Itu Nabi kita mari nak royak perkara tu. Tak sesuai manusia tu duk cita-cita yang palsu, cita-cita yang kosong. Dan Nabi kita juga mari nak royak suruh manusia tu suruh buat persiapan. Kadang-kadang mati ni dia tak tunggu masa, tak tunggu umur, tak tunggu tepat. Siapa masa dia? Inna ajalallahi la'at. Ajal Allah Subhanahu Wa Taala apabila mari, tak tunggu-tunggu dah. Nampak tak? Tak tunggu-tunggu dah, tak ada royak dah kepada kita, tak beri dah amaran. Hak tu Nabi kita nak royak kita. Seolah Nabi nak mengajar kepada para sahabat dia, seolah salah satu caranya dia buat lukisan di atas satu benda. Mari pada hadis kita nak menyabit ni, dia buat garisan di atas tanah. Seperti hadis riwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad dia daripada Jabir dan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dan Abu Abdullah Al-Marwazi ataupun Abu Abdullah Al-Marwazi dalam kitab As-Sunnah dia daripada Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu anhuma berkatanya Jabir kata kunna julusan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah puak kami saat itu
duduk keliling di sisi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semualah para sahabat. Dan sahabat ni dia nak duduk tepi Nabi kita. Salah satu sunnah Nabi kita tu kena duduk dekat orang alim. Kena duduk dekat orang hak reti pandai. Siapa-siapa yang boleh duduk dekat orang alim tu, orang tu nasib baik. Ingatlah perkataan saya dah. Kita royak dengan hati kita. Orang yang boleh duduk dengan orang alim, boleh duduk dengan orang reti, orang tu nasib baik. Sebab Tuhan mikir baik terhadap dia. Sebab tu Allah SWT ayat tu, wa may yuridillahu, Nabi kita ayat tu, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa-siapa yang Allah SWT kanak baik terhadap dia, ya wi semangat, wi tunjuk jalan supaya boleh faham dalam masalah agama. Pak kita apabila kita duduk tepi orang alim, tepi orang pandai, tepi orang bijak, tepi orang ada amanah dalam masalah agama ni, saya tengok kita berkawan, kita bersaing dengan orang reti pak kita. Kita taat kepada orang alim apa kita. Syarat kita kena usahalah. Syarat kita kena istiqamah. Syarat apa tu? Tu dia. Maka Jabir kata, satu hari aku duduk di sisi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fok kami, mana ramailah. Fok kami ni. Bukan dia seorang. Maka fa khatta khattan hakadha amama. Maka Nabi kita buatlah garis. Khatta huwa. Maka Nabi buatlah garis sebagai garis begini. Dapat hok kita. Buat lagu mana? Faqala. Nabi garis perah. Tak garis perah betul gitu. Haza sabilullah, Nabi kata. Ini adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata. Maka wa khattai an yaminihi, dan Nabi buatlah garis dua. Dia buat panjang sodah dia, dia buat pula dua. So dua dia buat. Khattai an yamini, hak belah kanan. Wa khattai an shimalihi, dua pula lek kiri. Satu dia kata, ia sabda, hazihi subulus syaitan. Kita dengar sok hadis ni. Ini ni adalah jalan-jalan yang syaitan ada di atas ni. Sebab jalan syaitan ni dia banyak link. Dia bukan dua link, dia bukan seling, dia banyak link dia panggil. Bahasa kita ni link dia kecek dah. Mana tembok dia, jalan raya dia tu luah. Jalan syaitan. Sebab kalau kita tengok atas Nabi royak atas 72 puak fok dia. Fok hak syaitan nak jak klik pada jalan tu. Abak tu dia guna subul. Maka apabila Nabi buat lagu tu dah tu, Nabi wa wada'a yadahu fil khattil awsar. Nabi letak tangan dia di atas garis yang tengah tak ni, hak panjang tak ni. Nabi letak tangan dia di atas tu, dia kata no, kemudian Nabi baca ayat Allah Subhanahu wa taala kata wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Inilah adalah jalan aku jalan di atasnya. Hak Nabi kita ayat atau ma ana alaihi wa ashabi. Jalan yang aku jalan di atasnya dan jalan para sahabatku. Hari ni dia royak atau royak atas udara kata, oh salah ni itlaq kena pada masa je. Bukanlah itlaq kena pada orang. Pahalu masa yang selamat, masa yang mulia, tak ada ke orang yang mulia dok le tu. Apabila ada orang, tak ada ke cara memikir manhaj mereka. Allah, cara nak tutup telinga, nak tutup mata orang jahil ni lah. Kecek demo kecek mudah-mudah ya Allah ni. Tapi orang reti dengar, orang reti tengok, Allah bahaya kecek, nampak tak? Sebab tu Allah SWT ayat wa anna hadza sirati, Nabi baca. Dia tunjuk atas garis hak tengah tak ni hak dia waksa tu, dia kata wa anna hadza sirati. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku, hakku jalan di atasnya hak betul ni, fattabi'uh, turut. Maka ikut oleh kamu akan itu jalan. Wala tattabi'us subula. Maka janganlah kamu ikutkan segala-gala jalan. Mana segala-gala jalan? Hak garis di kiri tu dua, di kanan tu dua tu.
fatafarraqa bikum an sabili. Jalan dua tu nak berpecah-pecah kepada jalan hak muhasah. Abang tu ulama kita royak. Kadang-kadang demo nak kata ajaran sunnah, ajaran hak benar ni mari untuk nak pecah masyarakat. Tetapi apabila kita selidik ti kala-kala ulama, orang hak nak pecah dengan masyarakat sungguh, orang hak nak buat reka itu hak nak buat pecah. Dia pergi pecah dengan urusan agama. Dia pergi pecah dengan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tu. Kita kata masalah, misalnya nak nampak. Dalam masalah azkar, dalam masalah selawat, azkar pagi petang kita. Azkar pagi petang apabila kita selidik tengok dalam kutubus sunnah masalah. Kitab Bukhari, kitab Muslim, kitab Sunan Tirmizi, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Darimi, hak pak tu. Jadi ni, Bukhari, Muslim dua, Sunan pula pak. Maka masuk pula Musnad Imam Ahmad. Maka masuk pula orang panggil sakut paut dengan kitab Al-Bazzar. Masuk hak kitab Al-Muwatta Imam Malik. Maka dalam kitab sunnah saat itu ulama kita bawa tubik kata azkar pagi petang hak Nabi hak ni. 1 2 3 4. Maka kita tahu orang ni seluruh dunia ni pakai nak pergi hak ni. Sebab boleh menyabit dah kata hak pagi petang Nabi kata hak ni. Maka orang lain tu pergi buat juga azkar. Nak reka juga azkar lain. Lepas tu lazim di atas tu. Nak melazimi di atas tu. Jadi kata apabila nak amal hak nu, tinggallah hak ni. Hak lu. Hak azkar hak Nabawi ni. Maka hak orang nak rengka, hak tu hak besar, hak nak tinggal daripada hak sunnah Nabi. Hak tu hak pecah belah. Bukan hak ni. Begitu dah. Nak nampak mudah-mudah kita kecek mudah-mudah. Gitu je. Nak kecek mudah-mudah dengan saudara-saudara kita hak nak faham itulah. Nak faham itulah. Hak ni azkar hak Nabawi dah. Hak Nabi, ulama kita menyabit kata, hak ni sabit daripada Nabi. Nabi kata hak ni pagi. Nabi kata hak ni petang. Tiba-tiba hak orang duduk letak rekod hak jauh-jauh tu. Tinggal hak ni pergi bakar azkar-azkar hak lain tu. Lepas tu melazimi di atas tu. Dan bawa sampai ke mati pula. Tak baca dah lah hak ni. Tinggal dah lah hak ni. Nampak tu dah? Abang tu ulama kita tak silap saya ingat. Sufyan. Sufyan Sauri ke atau Al-Auza'i. Fak itulah ulama-ulama tah masalah. Dia kata tidak lakukan satu rakaat tak lain tak bukan mematikan sunnah beberapa sunnah. Sebab tu kita pergi amal hak lain sunnah Nabi tak ada lah nak amal. Tak ada dah lah. Hak sepatutnya kita kena melazimi hak Nabi jani. Hak Nabi biasa baca, hak Nabi pernah baca. Nampak tak? Tu dia. Itulah kita kata fatafarraqu bikum an sabili. Zalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikian itulah mewasiatkan oleh Allah SWT dengan itu jalan, dengan itu panggil hak seluruh Nabi suruh ikut saat ni tu harap-harap daripada kamu termasuklah kalangan orang takwa. Satu Nabi kita ngajar, dia buat satu khul, dia royak pada para sahabat dia. Royak atau ini dah, mu ingat dah hak ning dah hak kena dah. Dalam masalah sakut paut dengan gapo? Sakut paut dengan cara kita nak mitak ni. Nak mitak ni kita tak kena pergi dah, kita tak kena pergi harap dah kepada kubur. Dan tak kena pergi harap dah kepada tok tu, tak kena pergi harap pada kubur tu. Sebab gapo? Sebab masalah kita nak mitak ni khususiat ni, orang yang mati dah tu tak kuasa nak mengqadakan hajat dia. Kadang-kadang hari ni orang duk menyanying pula. Nak pergi ziarah apa kubur. Sebab gapo? Mereka ini ulama hak sunnah ni. Duk royak atau kubur ni, orang duk kubur ni seolah terpakai kayu mapuh, duk pergi buh pebaja. Kita tengok atau awak ni apa awak kecek ni nasib. Dah tuduh lagu ni hak orang tak kata tu ia akan kelik kepada awak sendiri. Sebenarnya awak hak kata, orang lain tak nak kata. Sebab ulama kita ahli sunnah wal jamaah ni kita tengok atau dalam masalah ziarah kubur ni
Mereka bagikan kenyataan yang sangat nyata. Orang kita, orang yang duduk di atas jalan sunnah ni, dia pergi kubur ni, dia pergi buat apa? Dia pergi tu dengan kamsang siapa? Dia pergi tu dengan suruh happy. Nabi suruh pergi kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu tu aku larang para sahabat tu pergi ziarah kubur. Maka ulama syarah tu, kau Nabi larang tu sebab para sahabat tu dia dekmai. Dia tu baru semak nak masuk Islam baru. Apabila pergi kubur, tu tengok kata dia gosok-gosok kubur, duk minta pada kubur, duk buat sirik terhadap situ, Nabi larang. Tetapi ala fazurul an. Sekarang ni aku benar buat kamu pergi ziarah. Sebab apa? Fa innaha tuzakkirukum al-maut. Kerana pergi ziarah kubur saat ni tu Nabi koyak punca sangat nyata. Iaitu apa? Dapat boleh mengingati kamu terhadap hari akhirat. Dapat boleh mengingati semsap jerak dalam hati kita. Kita kena ingat kepada mati tak weh. Satu hari kita kena mari sining weh. Satu hari kita kena duduk sore dalam ning weh. Jangan duduk sedak sangat duduk atas dunia weh. Siapa kan galik buat kerja tak ada nak tunaikan ibadat-ibadat yang Tuhan suruh. Siapa kan kelupa hari akhirat. Tu hak akan panggil matlamat, hak asal kita ziarah kubur. Bukanlah kita royak kata orang le kubur tu. Supaya tiba kata supaya kayu mampu. Orang kita pergi juga kata orang le kubur sekarang dia hidup. Dia dengar apa orang duk doa bagi dia tu atas kubur. Tetapi dia tu kena ingat wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di antara kita dengan dia tu ada barzakh, ada dinding, ada sekat teh. Ila yaumi yub'atsun, sehingga hari bakit. Mana dia nak qada hajat kita tak leh dah lah. Kita nak pergi semulih dia, kita ayat tahu tok ning. Kita nak pergi minta dia, nak pergi harap di atas dia, nak pergi takut dia, nak pergi tabik dia, hak duk le kubur tu. Padahal hak suruh bagi kita, syarat suruh kita doa pergi kepada dia. Kita hatta pahala pergi kepada dia. Harta yang kita orang mati saat ni tu, kita ambil harta yang wak ke bajikan, hatta kelik dia, kita anak soleh. Okey, dengarkan hadis Nabi, "Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa salas, waladun salih yad'ulah. Ilmun yuntafu bih." Nampak tak? Lepas tu banyak lagi. Daripada hak tiga Nabi sebut. Anak yang soleh, ilmu yang manfaat, dan kata selaginya itu harta benda yang wakah yang gapo. Ini adalah yang panggil jinjak laka hak siapa, hak ittifaq ulama tu siapa. Tak ada lah kalau ulama kita pergi royak atau orang duduk kubur tu supaya kayu mapuh, halus baja pun tak hidup dah, tak ada. Demo hak kecek lagu tu. Demo ada nasib. Demo seolah tersebut lagu tu kita kata demo ada orang panggil akan dapat ganjaran hak demo kecek. Nampak tu dah. Tu buat sedap hari ni, kecek sedap mulut dah panggil kecek. Seolah tu sedap mulut. Tak ingat kita. Ya akhi ittaqillah. La ittaqillah ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atih. Benda hak kita duk lafaz duk tubik tu. Kita tak sengkau lah kata raqib atih tak catat. Kita duk tuduh guru kita, tak tuduh saudara kita. Apa yang saudara kita tak kata. Kita tak sedar langsung ke. Kita tak tengok langsung ke. Saya ni tak ada harap dah kata demo tu nak faham benda kita royak sebab demo tak faham sebab kita dah. Tapi kurang-kurang pengikut tu. Dan kita nak ikut tu kita nak tengok tak weh. Kita kena cuba seolah tak insaf diri tak weh. Bukan mudah perkara ni. Kalau kita tak bagi maaf kepada Tuhan tu, kamu akan bawakan perkara ni jadi berguai dapat Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kamu sebut saat ni. Insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia. So kita boleh buat dalil kata Nabi kita royak ngajar para sahabat dia tu dengan dia buat garis dengan dia buat lukisan supaya nak sampaikan benar-benar. Yang kedua Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala berkata ia Abdullah bin Mas'ud ia kata
Ibn Mas'ud dia kata khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'ah. Nabi buat garis di pak segi gitu, siliam caturat ataupun siliam punpa yang buat. Yang buat lagu tu dia kata wa khattan fil wasat kharijan min. Apabila dia buat pak segi tu, dia buat garis panjang tubik daripada pak segi sat ni. Dia buat panjang tubik itu. Maka wa khatta khututan sigar ila hadha alladhi fil wasat min janibihi alladhi fil wasat. Maka selepas buat garis sebagi tubik daripada pak segi saat itu, di tengah tu dia buat khat pula beberapa garis dalam tu, 3 garis 4 garis dia buat atas bawah. Wa qala, maka sudah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia kata wa hadzal insan. Inilah hakikat manusia, ya tak? Inilah hakikat manusia. Dia buat dalam tu, dia buat haza al-insan. Dalam pak segi tu, dia buat kalimah al-insan. Maka, dia buat atau hak panjang gitu. Wa haza ajaluhu. Dan hak duduk dalam pak segi tu, itulah umur dia. Nabi kata. Hak duduk dalam pak segi tu, itulah garis umur hak tu hewi dia. Apa tu? Wa hadza ajaluhu muhitun bihi. Hak duduk sekeliling dalam pak segi tu, umur manusia. Wa hadzal ladzi huwa kharijun amaluhu. Dan garis hak tubik luar daripada pak segi saat ni tu, pak murabbak pak segi saat ni tu, itulah angin-angin yang panjang bagi manusia. Nah, seolah kata ajal dia duduk dalam pak segi tu, angin-angin tubik luar tu. Wa hadhil khutatus sigar al-a'rad. Aku garis di dalam 1 2 3 4 1 2 3 4 saat itu atas bawah saat itu, itulah orang panggil tu khutut hak pandak hak halus kecil-kecil dalam tu orang panggil al-a'rad. Orang panggil tu benda yang manusia kena pelacun, benda yang manusia kena jumpa daripada seni, daripada susah, daripada sakit, daripada luka, daripada gitu, daripada hak manusia, upasak manusia kena jumpa. Duduk le ajal tu sebab dari manusia memanglah. Manusia ni kadang-kadang hak duduk nak manusia nak sangat, nak masalah harta, nak masalah umur. Tak ada manusia orang manusia kita ni nak tua. Duk cari kau pisah juga nak ubat, nak muda. Sebab apa? Nak boleh duduk panjang-panjang dengan anak cucu. Begitu juga hak kasih, iaitu harta. Boleh 2 nak 3, boleh 3 nak 5, boleh 5 nak 10. Lagu tu lah. Lagu tu lah kajian. Panggil al-a'rad. Duduk dalam tu manusia kena jumpa. Kadang-kadang jumpa sedih. Kadang-kadang jumpa duka cita. Kadang-kadang jumpa suka. Kadang-kadang gembira. Kadang-kadang bahagia. Gitulah manusia. Gitulah manusia. Jumpa dalam hidup dia. Nabi kita ayat. Wa hadhil khutatus sigar al-a'rad. Fa in akhta'ahu hadha nasyahu hadha. Kalau dia tak timpa perkara ni, dia akan timpa perkara tu. Kalau dia tak timpa bahagia, dia akan timpa duka cita. Kalau dia tak jumpa ke sakit, dia jumpa sihat. Gitu ya manusia. Wa in akhta'ahu hadha nahasyahu hadha. Wa muhani. Jumpa tu. Wa in akhta'ahu kulluha asabahul haram. Jikalah dia jumpa semua saat ni tu, dia tu, malaikat dia saat ni tu, timpalah ia akan tua. Orang panggil mana kata jadi tua lah. Jadi sampai ke umur tua gitulah. Dalam manusia lah hidup dia lepas pada umur 15 tahun duk jumpa ni. Wemo jumpa perkara ni. Kalau jumpa semua saat itu hingga ke dia tu jadi tua. Gitulah manusia. Maka kadang-kadang mati dengan sebab asbab yang berlaku di atas, berlaku insiden ke, berlaku penyakit apa orang panggil tu barah ke, nasallahu sallallahu wal afiyah. Kadang-kadang mati dengan sebab tua, dengan sebab ajal dia. 60 70. Begitulah manusia. Maka Nabi buat tak tu buat khutut, buat rupa we tengok, we kata gapo? We manusia tu tengok. We umat dia tu tengok. Tengok gapo? Tengok kata manusia lagu-lagu mana pun gapo?
Duduk dalam keadaan apa ni? Duduk dalam keadaan gitulah. Dia tu, umur dia tu terhad molek sebab ajal manusia tu terhad. Nampak tak? Tetapi kadang-kadang amal. Kadang-kadang apa ni? Orang panggil cinta-cinta yang kosong tu sangat panjang. Cinta ni nak buat umur 10 lapis masalah. Kadang-kadang cinta-cinta, aku umur 60, aku nanti nak taubat, aku nanti nak insaf, aku nanti nak suci. Kadang-kadang mati dulu menyalah. Angin-angin kadang-kadang nak nikah kahwin 10 orang masalah. Dia panggil yatamannau bima lam yanalu belaka. Dia cerita benda yang dia tidak boleh capai. Abak tu ulama kita ayat sini dia kata sesungguhnya ajal manusia tu tidak ada tahu sore pun kata ajal dalam hari bila malaikat Allah Subhanahu taala. Sebab perkara tu termasuklah perkara yang ghaib. Walidzalika tajawazatul amal wa ba'atul atma. Panggil tu ajar kita tak tahu. Kalau kita angin-angin panjang dah, tak ada nak buat perkara sekarang juga sebab ada dia mati dengan bagtah. Tak ada nak istiadat. Begitu juga anna dunya madaruha ala tul amal wa huwa alladhi yuthmiru taswif bi amal khairat. Dunia ni kadang-kadang tepat ni manusia panjang doa cerita tu kadang-kadang dok nak melepas sari-sari taswif orang panggil. Taswif ni mana kata orang panggil bahasa siang. Bahasa siang ni orang panggil apa? Orang panggil gapo ni? Plat wan prakan prung orang panggil. Dia panggil saufa. Kita nak buat. Kita nak taubat dah. Kita nak belajar. Kita nak dengar. Kita nak cari harta. Kita nak cari rezeki. Gitu. Orang panggil tu duk lepas esok gitu. Tu orang panggil ulama-ulama kita beci belaka nabi kita royak tak leh kita tulul amal yusbiru taswib bi amal khairat. Delu tanape duit belana dah delu tanape. Nanti dulu tanape, nanti dulu tahu akan datang, abah mati dulu. Wasabru ala a'mal syarr fa 'ala al-'aqil ay yahtal li nafsihi. Mana orang yang berakal tu dia kena beringatlah cara nak guna hidup. Abak itulah manusia ni kadang-kadang mikir gapo buat selalu. Abak tu setengah-setengah ulama kita baca sirah-sirah para alim ulama kita. Kadang-kadang ia duk le semaya sunat masalah. Semaya kita semaya malam ke semaya gapo. Tetapi dalam semaya ia tu ia mari timbul maklumat yang penting dalam ilmu. Dalam nak mentaksiskan ilmu ataupun fawaid faedah-faedah yang penting untuk nak bantukan masalah ilmu. Ia terlitah pup. Ia jangan berhenti semaya tanda. Tanda itu maklumat. Sebab apa? Sebab ya saya takut tagi tu lupa. Takut tagi tu hilang. Takut lepas pada semaya tu. Sebab masalah kita taksis ilmu saat ni tu, kita menghabiskan masa dengan ilmu saat itu terlebih baik daripada kita lakukan perbuatan semaya sunnah. Itulah nak ayat qayyadu al-ilma bil kitab. Ikatlah, simpullah ilmu maklumat penting-penting tu dengan tulis. Dengan multak di atas musawadah tak di atas diary kita tanda dobek. Nampak tu dah. Orang sunnah kita ni jarang nak dobek dia. Kadang-kadang fawaid hak guru duk oyak tu jarang nak dobek. Kita sekadar dengar gitu saja lepas ke apa ni. Tak saya. Satu hari saya pernah dengar Dr. Abu Anas apa dia mari melawati kita di sini. Jazahullah khairan wa al muslimin jami'an. Dia pernah duk ngepek kepada anak murid dia yang mari belajar ngajar di masjid-masjid pakta kita. Dia kata pelik orang taning ni tak ada buat pen, tak ada buat kalis sore buk, mari dia dengar saja. Hakku duk royak ni tanda lah dia kata. Sebab penting ni. Tubik luar masjid tagi tubik lagi tempat-tempat minum air apa tu lah. Kalau kita tanda kita boleh tengok pula lepas pada kita balik, lepas gitu. Itu adalah cara-cara ulama-ulama salafus soleh kita nak royak kepada kita. Bukan baru perkara ni. Nasihat saya kepada orang belajar, pelajar pun baik, orang belajar, orang mana-mana pun. Dah kita tanda. Buat musawadah suku taruh. Dah tanda dalam tu. Mudah-mudahan kita dapat boleh buat. Orang panggil apa? Boleh
dapat boleh sipai pula dalam itu kita. Lepas tu satu hari kita boleh tengok pula. Boleh tengok fawaid-fawaid yang kita tanda. Itulah saja malam ni lah kita belajar nak ayat atau salah satu cara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak sampaikan benar-benar, nak sampaikan benar baik, nak sampaikan benar molek tu ya buat lagu tu. Maka layaknya kita sendiri dan para hadirin ahli majlis ilmi yang saya kasih sekalian, buatlah contoh sebagaimana Nabi kita buat contoh terhadap kita. Maka malam sekadar sajalah aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.